pendapat saya tentang konsep One Malaysia, ia adalah satu konsep yang diberi nafas baru. Mungkin sebelum ini terlepas pandang ataupun diambil sambil lewa oleh pemimpin-pemimpin. Perlu untuk memenangi hati rakyat kembali, memberi keyakinan kepada rakyat. Rakyat patut didahulukan. Pemimpin-pemimpin kita membina semula kepimpinan, rakyat akan terasa nasib mereka terbela, hak-hak mereka terjaga, mereka diambil kisah. Sebenarnya pemimpin-pemimpin ini juga pada masa sama patut mencontohi kejayaan telah dicapai untuk menjadi bekal kesamarataan untuk rakyat tanpa mengganggu-gugat hak-hak istimewa. Kita perlu bersama-sama bersatu padu, kerjasama daripada semua pihak. Pembangkang ataupun tidak, permainan politik ini kita harus lupakan dahulu. Mungkin parti ini sibuk melaungkan, mengajukan apa propaganda mereka, apa hak mereka. Akhirnya rakyat juga yang tertindas, rakyat juga yang terasa terabai. Terima kasih Ikhwan atas pandangan yang diberikan kepada kami dan topik Satu Malaysia ini. Nobi Shah, bagaimana peranan rakyat sekarang? Gagasan telah dilontarkan oleh pimpinan. Bagaimana rakyat menyahut cabaran ini? Kerana kalau tanpa didebatkan, tanpa dianalisiskan, tanpa dibicarakan, kadang-kadang kita wawasan tu hanya tinggal wawasan ataupun menyimpang daripada maksud asalnya. Bagaimana peranan rakyat? Kita kena tengok dari segi yang kita cakap tadi soal delivery system. Nak tentukan bahawa dalam delivery system atau sistem penyampaian itu tidak ada kebocoran. Dan kita ada dua lah pihak. Satu yang saya sebutkan sebagai NGO ini, non-governmental organisation ini saya cakap banyak kali dah. Yang kedua yang saya sebutkan sebagai NGI itulah, non-governmental individual. Sekarang ramai yang ada Facebook, ramai yang ada blog, ramai yang ada website, dan ini peranan-peranan ini menggunakan media baru ini kita suarakan. Kalau kita nampak berlaku kebocoran, kita suarakan. Kalau kita nampak berlaku tidak betul, kita betulkan. Itu saya rasa pendekatan yang, dan kerajaan harus mendengar. Ya, kita bersama juga di talian Profesor Dato' Dr. Zainal Kling, penyandang kursi Tun Abdul Ghaffar Baber daripada Universiti UPSI. Assalamualaikum Prof, apa khabar? Waalaikumsalam, baik, okey. Prof, bagaimana mungkin di universiti sendiri, di UPSI sendiri dapat menyahut cabaran ini untuk memperdebatkan, untuk memperkatakan, untuk menganalisakan tentang konsep Satu Malaysia ni? Mungkin tidak boleh dilakukan di universiti itu sendiri kerana inilah tempat para akademik, para intelektual terbaik untuk mendapat input-input yang terbaik untuk menyokong konsep Satu Malaysia ini. Kita di universiti banyak menubuhkan pusat-pusat kajian, dan di UPSI sendiri kita sudah menubuhkan pusat-pusat kajian yang kita namakan sebagai Pusat Kajian Integrasi Nasional. Dan ini secara khusus kita ingin menumpukan perhatian bagaimana kita boleh mencapai integrasi nasional selaras dengan apa yang telah dicadangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk melahirkan Satu Malaysia. Dan kita meneliti beberapa pandangan, terutama sekali kita berfikiran bahawa hal seperti ini mesti berlandaskan kepada undang-undang negara, terutama sekali perlembagaan. Orang-orang walaupun pemimpin, walaupun parti-parti politik tidak harus mencadangkan sebarang bentuk perpaduan negara sekadar melalui fikiran mereka tanpa landasan undang-undang. Jadi kerana itu pada pandangan kita sebagai satu input bagi pihak kita, kita ingin mencadangkan bahawa Satu Malaysia mestilah berlandaskan kepada ciri-ciri perlembagaan negara kita yang telah lama terbentuk, diterima oleh semua dan menjadi kerangka kehidupan bagi semua warga negara Malaysia. Bagaimana Prof melihat untuk melihat kerangka utama ni yang berdasarkan Perlembagaan Malaysia, semangat rukun negara dan semangat dasar ekonomi baru dan juga wawasan 2020 dapat disimpulkan dalam bentuk yang sama dan menjadi sinergi terbaik untuk diterjemahkan bagaimana konsep Satu Malaysia ini boleh dirasai, boleh dipegang, boleh dicium oleh seluruh bangsa yang wujud di Malaysia ini? Bagi kita, terutama sekali jikalau kita memahami ciri-ciri dalam perlembagaan negara kita itu, terdapat bahawa negara kita itu adalah sebuah negara demokrasi yang mempunyai raja berperlembagaan. Bermakna bahawa negara itu mempunyai raja, walaupun bukanlah suatu kerajaan yang mutlak atau absolute monarki, tetapi raja yang diatur kehidupannya dan pemerintahnya berdasarkan undang-undang. Ada bahagian-bahagian di mana raja itu berkuasa, misalnya melantik Perdana Menteri berdasarkan budi bicaranya, dan juga di mana bahagian-bahagian lain raja itu menerima nasihat daripada exco ataupun kerajaan di dalam negara. Tetapi selain daripada itu kita dapati ada ciri-ciri lain, misalnya sebagai satu negara kita mempunyai satu bahasa kebangsaan kita.
Sebagai satu negara, kita ada satu agama yang menjadi landasan acara-acara, upacara-upacara, iaitu Islam. Dan hal-hal yang seperti ini mesti dihormati oleh semua warga negara dan mesti dipegang sebagai satu kesatuan. Kita ada undang-undang yang sama yang mesti dipegang oleh semua warga negara, dan setakat ini undang-undang inilah, undang-undang perlembagaan negeri, undang-undang yang lain yang mesti pegangan kita mesti dihormati dan mesti dihargai tinggi-tingginya. Jadi jikalau kita boleh berpegang sebagai warga negara seluruh negara kepada satu undang-undang, satu sistem negaraan, satu sistem politik, maka itu merupakan satu kesatuan. Dalam pada itu kita berfikir warga negara yang berbagai-bagai latar belakang, ada agama, ada bahasa, ada istiadat dan sebagainya, mereka boleh mengamalkan di tempat-tempat mereka, di dalam keluarga mereka, di kampung-kampung mereka, di dalam taman-taman perumahan mereka, ada istiadat yang berbeza-beza ini, dengan menunjukkan bahawa terdapat kepelbagaian pada tahap lokal, pada tahap penempatan, tapi pada tahap nasional kita berpegang pada satu kesatuan undang, satu kenegaraan dan beberapa ciri lain yang menyatupadukan kita. Okey, terima kasih Prof. Terima kasih atas pandangan tersebut Prof. Terima kasih. Okey. Itu Prof kat telefon tu bersemangat kalau datang kat sini macam mana dia bercakap ya. Lagi bersemangat. Okey, bagaimana kita menghargai kepelbagaian dalam kita punya bangsa yang ada di Malaysia dan bagaimana kita mengambil peluang itu untuk kita lihat kecantikan. Saya rasa saya bersetuju dengan apa yang Datuk sebutkan tadi. Saya rasa satu Malaysia dia tidak mengatasi perlembagaan, tidak mengatasi rukun negara, tidak mengatasi aturan-aturan yang telah kita persetujukan sebelum ini. Now, apa yang Saudara Nazri sebutkan tadi ialah dia di Malaysia ni kita ada kepelbagaian. Umpamanya saya melihat sendiri, saya sendiri kadang-kadang saya merasakan bahawa ruginya saya sebagai orang Melayu kan, yang hanya boleh bercakap bahasa Inggeris dengan bahasa Malaysia, dengan bahasa Melayu. Saya tengok kawan saya di Mongolia 5 negara, 5 bahasa, 6 bahasa. Saya berharap kalau saya boleh bercakap Mandarin dan Tamil, saya rasa itu tidak mengurangkan kemelayuan saya itu. Tak ada masalah tak ada masalah. Okey, kita perlu sebentar, jumpa lagi selepas ini, dengan ke mana-mana. Wawasan Satu Malaysia ni perlu untuk meningkatkan kesedaran terhadap kebergantungan antara satu sama lain. Setiap seorang daripada kita bertanggungjawab untuk menggembeling tenaga, kreativiti dan usaha untuk negara kita sendiri. Seterusnya, kita sendiri akan menikmati hasil dari usaha yang kita semai bersama. Toleransi dan hormat menghormati adalah kata kunci yang penting untuk menjayakan wawasan Satu Malaysia ini. Asasnya sudah ada dan telah dipupuk sejak 50 tahun lepas. Cuma kita ni di antara yang sudah terlupa dan usaha yang perlu dilakukan untuk memperkasakan nilai murni ini. Saya harap dengan pelaksanaan Satu Malaysia, tiada lagi istilah seluruh Malaysia, termasuk Sabah dan Sarawak yang selalu kedengaran. Harapnya pelaksanaan Satu Malaysia ini dijalankan dengan menyeluruh supaya kemakmuran pembangunan yang dinikmati turut melimpah hingga ke Sabah dan Sarawak. Bukan sahaja di kawasan bandar tapi hingga ke kawasan pendalaman kedua-dua buah negeri ini. Jurang perbezaan yang ada perlu dirapatkan. Kami menunggu dan melihat bagaimana semangat Satu Malaysia ini direalisasikan.